buat pemilik jam digital analog G-Shock. Siapa yang ada masalah sama macam Tuan Ibn Zainul ni, yang mana paparan digital dan analog tak synchronize. Taufik akan share macam mana cara nak synchronize paparan digital dengan analog. Ada dua method. Untuk video kali ni Taufik akan tunjukkan dulu bagi model GA2100. Penting untuk korang tahu keadaan jarum analog tak selari dengan paparan jam digital. Selalunya berlaku selepas kita tukar bateri. So lepas korang dah tahu step yang Taufik share ni, korang dah tak perlu risau lagi. Korang boleh buat sendiri. Mula-mula tekan button A sehingga keluar sub di paparan digital. Dan pastikan jarum sub ni letak pada sandi. Seterusnya anda hanya tekan button C untuk buat penetapan pada jarum panjang dan juga jarum pendek. Kalau ikut pada paparan digital telah terletaknya jam 12, maka kena pastikan jarum panjang dan juga jarum pendek tepat jam 12. Tersasar sedikit, terkurang ke, terlebih ke, adjust menggunakan button D dan juga button D. Macam ni Okey, untuk button B lebih kepada anti-clockwise, untuk button D lebih kepada clockwise. Tekan semula button A. Dan jam dia akan pusing sendiri untuk calibrate mengikut paparan jam di digital. Jam 4.46, jam 4.46. Untuk paparan next, Taufik akan sharekan pula bagi GA110GB. Kalau korang berminat, korang komen dulu. Nanti Taufik akan buatkan satu video khas untuk korang. Itu pun kalau komen banyak lah. Yang berminat untuk dapatkan GA2100 pelbagai warna kita ada, boleh cari Taufik dekat Accent. Kita menawarkan harga original terbaik.